Oi, soalan ni soalan cepu mas ni, tapi bagi saya tak lain tak bukan Lee Zijia lah. Sebab kalau melihat pada tahun 2025, persoalan lelaki kita memang berada dalam cabaran yang cukup berat, dan saya nak lihat Lee Zijia yang kita semua kenal kembalilah di pentas tertinggi dunia untuk tahun ni. Perlu perbaikilah. Tapi bagi saya, untuk pemain-pemain yang nak comeback daripada kecederaan ni, saya doakan agar mereka tak rasa terbeban, rasa gementar, rasa gusar dengan kecederaan-kecederaan lama lah. Form is temporary, class is permanent. Okey, saya nak pemain-pemain badminton Malaysia ni tahu pada penghujung harinya Malaysia sayang akan pemain-pemain badminton negara kita, dan mereka berupaya jadi juara dunia. Sekarang ni cabaran dia dekat penyokong-penyokong macam saya, memberikan sokongan berkelas dunia dengan sokongan-sokongan mentaliti kelas dunia juga. Jadi itu saja. Jangan lupa saksikan Terbuka Malaysia Super 1000, kejohanan pertama dalam jelajah dunia BWF musim 2026 hanya di Astro Arena, saluran 801 dan Suka.